Dia saja kot. Kenapa pula saja? Okay, biar dia cool down. Okay, nanti kalau dia rasa dia okay, tapi dia komen kat BTT suap. Itulah masalahnya. Tapi Aisyah tahu dia tak okay. Aku Aisyah tengah buat live ni sebab Aisyah rasa macam buntu sangat. So I don't know lah. Tapi kalau korang rasa dia okay, okay je dah. Tak perlu bagi tahu dia, Ni antara kita je, okey? Tak perlu bagi tahu dia. Aisyah jangan biarkan. Macam mana? Maksudnya dia macam, dia faham tak? Dia macam tak nak. Tak kerti lah. Aisyah tak ada pujuk orang. Perangai Aisyah ni, Aisyah jenis yang, okay, contohnya Aisyah pujuk sekali, Aisyah tanya sorry, Aisyah tanya. Lepas nanti Aisyah akan terus, kenapa kau tak maafkan aku? Aisyah tak reti nak cool, Aisyah tak reti nak slow down lah. Dia Aisyah macam, faham tak? Ya, tolonglah. Anak kedua dengan anak pertama ni memang susah sikit. Dia macam batu dengan batu, api dengan api. Aisyah rasa sebab Aisyah tak pakai gelang semalam. Guna apa? Tak apa. Kalau korang rasa dia akan okey nanti, it's good thing. Sebab Aisyah pun buntu nak buat apa. Tapi Aisyah perlu tanya korang. Jadi kalau dia buat live, hari ni dia tak buat live langsung ni? Hari ni dia tak buat live langsung ni korang? Dia ada buat live? Tak pelik dia tak buat live. What happened to this orang tua? Korang, sekarang ni kita kena bekerjasama. Okay? Kita kena bekerjasama supaya dia ceria balik. Okay korang? Okay, mantap. Jadi kalau dia buat je live, korang terus hantar emoji love. Okay. Ni antara kita je. Okay korang, jangan bagi tahu dia tau. Jangan bagi tahu dia apa-apa dan jangan kita. Okay. Aisyah sangat perlu kebantuan orang. Sebab sekarang Aisyah dah tak tahu macam mana nak pujuk dia. Sebab Aisyah memang tak tahu nak pujuk orang macam mana. Okay. Okay korang, Aisyah sangat perlu kebantuan orang. Banyak mengalah. Memang tak lah Aisyah nak mengalah. Kenapa aku buat apa? Aduh. Dia memang kot merajuk ke? Weh, ni bukan risau yang tipu-tipu tau. Ni risau yang betul-betul. Tapi Aisyah tak boleh tunjuk dekat dia yang Aisyah risau. Sebab Aisyah tengah kononnya Aisyah tengah marah dia balik sebab dia merajuk. So korang kena diam. Ni antara kita-kita je. Okay? Okay? Aduh, Aisyah kena busykan diri Aisyah supaya Aisyah tak risau. Sebab Aisyah rasa macam terlalu memikirkan hal ini. Okay? Jadi tolong bila dia buat live, kalau dia buat live dan korang tanya, bukan, kalau dia buat live korang puji dia, handsome-nya Man hari ni,
acak ni Umar. Comel lah Umar hari ni. Umar makin sadar lah. Cakap macam tu tau. Okay, korang lepas tu kan korang macam rindu seseorang ke, cakap macam tu. Biar dia. Okay, korang tolong lah. Aku serabut dah fikir. Dah lah banyak benda je nak fikir. Lepas tu nak fikir dia pula. Ini bukan merajuk main-main. Ini merajuk betul. So Aisyah harap sangat korang boleh tolong Aisyah supaya dia tak merajuk dah, dan supaya dia tak merajuk lah. Macam tu, okay? Okay, korang nak upah apa? Punca dia Aisyah rasa sebab Aisyah tak pakai gelang semalam. Korang nak upah apa? Oi, bubu aku kena belilah. Upah apa dah? Bukan yang unfollow tu bergurau je. Aisyah pakailah gelang hari ni. Bukan, tadi gelang ni dia cubit-cubit bulu tangan Aisyah ni sakit. Tahu tak, bulu ni dicubit-cubitnya. Bulu ni pula dicubit-cubitnya bulu aku ni. Macam mana nak pakainya? So korang kena pastikan tak pun. Okay, cara dia baru. Kalau dia buat live, korang jangan lupa tag Aisyah supaya lalu kat FYP Aisyah, sebab Aisyah nak masuk live dia. Aisyah rasa tu better kot. Okay. YT Mula 100k? Subscriber dia dah 100k ke? Subscriber ke view? View dia 200 kan semalam. Dah 100k dah? Oh my god. Wow, that's so good. 94. Korang ni suka buat fitnah. Korang nak tahu kan, Aisyah bergurau memang muka Aisyah straight tau. Mana kan Aisyah ada bergurau yang cakap komen korang bosan kan. Aisyah memang bergurau muka straight tau. So korang kena tahu bila Aisyah bergurau dengan bila Aisyah serius. Tapi kebanyakan waktu memang muka Aisyah straight tapi Aisyah tengah bergurau. Korang jangan salah faham pula. Tahu, Aisyah memang macam tu. Taklah sebab korang kan orang baru kenal Aisyah kan, ada yang baru kenal Aisyah kan. So nampak je serius tapi Aisyah tak serius tau sebenarnya. Muka Aisyah memang macam tu. Dan nada Aisyah tegas. Aku risau korang salah faham pula. Okay. Confirm yang tak serius ya. Confirm. Saya ni sangat kacip sebenarnya. Nampak je serius. Saya tak seserius itu. Okay. Sebab tu saya cakap muka dengan nada macam lain, tapi dalam hati lain sebenarnya. Muka dengan nada macam tak nak, tapi dalam hati sebenarnya hanya Allah yang tahu. Okay, so sehingga kita berjumpa di live yang seterusnya. Jangan lupa kalau Mal buat live, tolong tag Aisyah, sebab Aisyah nak tengok dia. Lepas tu kalau lepas tu korang masuk live dia, korang kena terus puji dia, cakap dia handsome, cakap dia comel, cakap dia cute miut. Lepas tu apa-apa je lah kalau dia buat TikTok ke tag Aisyah. Okay, sebab Aisyah tengah stres. Aisyah tak tahu macam nak pujuk ketua korang. Saya harap korang tolong Aisyah untuk pujuk dia. Okay, jangan edit TikTok Ini live ni antara kita je. Jangan bagi tahu satu dunia dia tengah merajuk. Kang bertambah merajuk dia. Mampus aku. Oh, wow, thank you. Okay, korang jangan bagi tahu. Jangan mati aku. Jangan. Dah nak bersiap nak pergi event. Bye-bye.